Okay, so masa dia pun dah tiba. InsyaAllah aku rasa aku akan bawa kereta ni. Aku dah dapat semangat untuk bawa kereta ni masuk. Dan aku harap tak ada apa-apa jadi. Tapi kau tengok kat situ, muka aku bukan main happy lagi. Okay, basically dekat sini aku takkan bawa kereta aku ni dulu. Kereta ni akan bawa masuk ke dalam track, tapi aku tak bawa. Aku akan duduk tepi. Aku akan bagi kawan aku bawa dulu, untuk dia ajar aku cara main dalam track ni. Macam mana flow dia, dekat mana kena brake, turning mana kena speed up, turning mana speed up yang boleh corner layan apa semua tu. Dia akan ajar aku. Sebab aku tak tahu apa-apa kan. Basically knowledge semua aku tak tahu. Tu dah sampai dah satria hantu dia tu. Okay, wish me luck guys. Korang enjoy dulu video ni. Okay, kau dah dengar suara aku sampai wow tu. So ni first corner kereta aku layan untuk dekat Sepang ni. Sampai aku dah pakai seatbelt tau, tapi aku tak rasa macam aku pakai seatbelt. Badan aku masih lagi membuang ke kanan, lepas tu balas balik ke kiri. Aku pun macam seatbelt ni function ke tak kan. Pasrah dah aku masa dua corner yang pertama tu. Okay, so video ni tak ada apa sangat sebab kawan aku ni dah biasa bawa kat Sepang. So lepas ni aku akan bawa ke, aku sendiri akan bawa kereta aku. Stay tune untuk part 3. Bye.